Ih, kenapa sampai kali nak masuk rumah bagi salam? Asal? Awak takut saya bawa hantu sekali masuk dalam rumah ni? Tak kelakar. Tahu. Saiz M lah. Nyo ni. Apa dia ni? Alah, hai. Boleh tak jangan sentuh barang saya ni? Pakul baju kotor awak dah penuh. Nak tunggu menggunung ke? Awak patut terima kasih tahu kat saya sebab saya cucikan. Thank you. Tapi memang saja pun saya tinggalkan banyak-banyak kat situ. Saya nak tengok isteri saya alert tak? Nampak tak baju-baju kotor suami dia? Mestilah. Sebagai seorang isteri yang baik dan alert, saya dah masakkan dinner untuk awak. Abang nak makan sekarang ke? Syah yang boleh hidangkan. Asyik. Last warning, Awak boleh sentuh semua benda dalam rumah ni. Kecuali saya. Dan barang-barang kecil saya ni. Jangan sentuh, okey? Sebab kami semua virgin lagi. Maaflah ya datang malam-malam ni. Siang tak sempat nak datang. Bukan apa. Dah beberapa hari dah saya tengok awak pindah ke sini. Tapi itulah, tak sempat nak bertegur siapa. Itulah sebab sibuk dengan kerja, kan? Ya. Itulah, tak apa. Nanti kalau ada masa, pergilah ke surau. Boleh kenal-kenal dengan jin-jin kat sini. Pergilah ke surau. InsyaAllah. Bukannya tak nak pergi. Sekarang ni belum ada kesempatan lagi. Sebab sekarang kan kami baru kahwin. Jadi saya nak imamkan isteri saya kat rumah. Oh, abang. Sweetnya. Nak imamkan isteri. Ni kahwin ni family ke yang tu? Abang, betul lah apa yang saya cakap itu kan? Sebab itulah nampak malu-malu lagi hati baru ni. B-boy. B-boy. Bang. Ni, saya nak tanya abang jiran saya yang belah mana? Rumah depan ke ataupun rumah sebelah ni? Tak. Saya duduk lorong ujung sana. Nombor 44. Jiran 44 pintu. Mak, jauh je bang. Ini rumah nombor 1, abang nombor 44. Bang, saya minta di sekejap. Abang tunggu kejap ya? Boleh. Macam saya? Nak pergi mana? Ni nak bincang sikit. Sekejap tu tengoklah dulu apa. Jangan. Awak tak dengar ke saya cakap tadi? Tolong buat air untuk tamu kita. Tak dengar? Apa? Ingat saya tak tahu ke niat awak? Awak tunjuk kat orang yang awak tak tahu bini kan? Selumlah sikit. Awak ni kan cakap kuat macam ni. Malulah saya dengan orang. Awak fikir malu awak je. Malu saya macam mana? Lain kira minta tolong. Tanya elok. Saya bukan orang gaji awak. Bila masa bila saya cakap macam tu? Oh iya. Awak nak saya lakonkan balik depan orang macam mana awak arahkan saya? Iyalah. Sayang. Boleh tak tolong buatkan air untuk tamu kita kat depan tu? Please. Macam itulah. Boleh je kalau nak saya buatkan, tapi ada syarat. Apa dia? Saya nak RM3,000. Lamat. Kalau tak awak lah baju air lepas tu hidang kat dorang. Nak macam tu ke? Biar taman tahu yang awak takut bini. Janganlah. Baik tau. Ni kes ugut ni. Saya report polis sekarang. Setuju?